Man, aku penat Man. Motor sama, CC beza. Lepas tu bentuk dia semua sama. Apa nak review So ini 3 perbezaan antara Husky 200 dengan Husky 150. Mari aku tunjuk. Yang pertama, motor ni didatangkan dengan 3 warna. Ada warna hijau, warna putih dan warna purple. Yang kedua, motor ni didatangkan dengan TFT 5 inci. Berbeza daripada motor Husky 100 tu. So memang nampak lagi canggih, lagi cantik, lagi mewah lah. So susah untuk mata korang yang tak suka tengok itu murah tu. Yang ketiga, motor ni dia upgradekan cc dia 200. Tapi bukan 200, dia 175cc. Mana lagi 25cc, SYM? Tolong bagi tahu. Untuk power output motor ni didatangkan dengan 18 horsepower dan 15.6 Nm of torque. Top speed motor ni 130, 140 boleh lah cecah lagi ya. So untuk conclusion dia, motor ni semua sama lagi. Tangki minyak 15, cover set sama, ABS TCS ada, windshield MPC, semua benda sama lagi. Motor ni cash on the road dia 11,500 dan bulanan dia 5 tahun zero deposit. 5 tahun bukan lah. Dia 7 kan. Untuk bulanan dia korang boleh dapat dalam 320. Okay, so tunggu apa lagi guys. Korang isi bet biru kat bawah. Jangan lupa like, comment, share untuk video seterusnya. Baik doh.